Ramai yang dengar pasal unit trust, tapi sebenarnya masih ramai yang tak tahu apa sebenarnya unit trust ni. Jadi hari ni saya nak explain sikit cara yang paling mudah untuk kita faham apa itu unit trust. Dia macam ni, cuba bayangkan, katakanlah korang nak bina sebuah rumah. Boleh je kalau korang nak beli sendiri semen, besi, bata dan semua bahan-bahan binaan, kemudian bina sendiri rumah tu. Tapi realitinya, kebanyakan orang akan pilih untuk upah kontraktor sebab mereka lebih arif, lebih berpengalaman dan tahu apa yang diorang buat. So pelaburan pun lebih kurang macam tu juga. Kalau korang melabur dalam saham sendiri, so korang kena pilih syarikat yang bagus, kena pandai baca laporan kewangan, buat analisis sendiri, fundamental dan teknikal, ikut perkembangan ekonomi semasa, pantau harga saham dan buat semua keputusan sendiri. Saya tak cakap benda ni mustahil, boleh buat, tapi dengan kesibukan masa kita agak susah. Tapi kalau melalui unit trust, duit daripada ramai pelabur akan dikumpulkan dalam satu fund, satu dana. Dana tersebut kemudian diuruskan oleh fund manager yang profesional tau. So tugas mereka adalah buat kajian, pilih pelaburan yang sesuai, pantau pasaran dan uruskan risiko bagi pihak pelabur macam kita. Semudah cerita nak faham, kalau beli saham sendiri ni macam korang masak sendiri dekat rumah. Korang yang cari bahan, korang yang akan masak dan korang yang akan pastikan hasil dia sedap lah. Kalau tak sedap salah sendirilah kan. Tapi kalau unit trust pula, macam korang pergi makan dekat restoran, chef yang sediakan makanan, dia yang masak. Korang cuma pilih menu yang sesuai dengan selera dan bajet korang. So adakah unit trust ni confirm untung? Jawapan dia sama macam pelaburan lain kat luar sana. Jawapan dia adalah tidak. Sebab semua bentuk pelaburan tetap akan ada risiko dan nilai pelaburan boleh naik atau turun bergantung kepada pasaran semasa. Tapi kelebihan unit trust ni adalah anda tak perlu menjadi pakar pelaburan untuk mula melabur. Ada pasukan profesional yang uruskan pelaburan tersebut ikut objektif dana. Itu pun objektif korang sendiri. So kalau korang nak tahu macam mana unit trust ni berfungsi sebenarnya, macam mana nak pilih dana yang sesuai dan berapa modal yang diperlukan untuk mula melabur, follow Investor Santai. Saya akan kongsikan satu demi satu dalam bahasa yang senang je nak faham. So ingat, biar santai, yang penting sampai. Bye.